Datuk Setiausaha, Nak cek kita nak nama mereka penjelasan. sebelah sana tak percaya kot. Tak percaya sebelah sana ke? Ha? Tak, yang Muhammad Perdana Menteri tak percaya kawan-kawan dia kot. Ha? Datuk Setiausaha. Datuk, saya rasa peraturan Yang very clear. Berhormat, kita teruskan urusan ini. Untuk makluman No, Yang kita- Berhormat, ini bukanlah kali Dewan pertama ini kita tertakluk pada mengendalikan standing orders. urusan pemilihan yang Datuk, dipertua seperti ini. Datuk Setiausaha kena berilah apa Dewan yang ini dimaksudkan tertakluk pada pentafsiran yang dibuat oleh Datuk Setiausaha. This is nonsense. Oh. Ini Macam mana boleh? Apa ni? Ha? Ayo walk out lah. apa ni? Mana boleh? What is this? Bacalah Lebih baik peraturan. kita keluar lah. takkan Bacalah Parlimen peraturan. bersesuai Tak mau, tak payah isi lah. Ikutlah peraturan. Peraturan boleh macam- bacalah peraturan. Duduklah, duduklah, Mana buang ada masa nama. ya. Ha? Tak ada peraturan ni, duduklah. Mana Hey, boleh you tak baca? apa? peraturan ke? Bahas. Tak mengikut peraturan. Ini apalah barisan nasional ni. Peraturan very Barisan clear, Datuk. nasional Mana tidak boleh berapa. terima? Bermula tak ikut peraturan. Perangai yang ini sama. permulaan Parlimen. Apa di Semua mana pihak tertakluk semangat pada peraturan, bukan rekonsiliasi? sahaja kami. Di mana Termasuk transformasi? Belah bagi. What is the order again? Cite it. 4, rule 4. The Rule 4 and 5. clear. Rule 4 very clear. Datuk Setiausaha baca standing order 4. Nonsense man. Belum start lagi, tak ikut peraturan dah. Peraturan 44. Peraturan 44 very clear. Bagi maksud menjalankan undi bersurat, setiausaha hendaklah memberi kepada tiap-tiap seorang ahli yang hadir sekeping kertas undi, dan ahli ini bolehlah menulis pada kertas di mana ahli atau seorang lain hendak diundinya. Kertas-kertas undi hendaklah dilipat Apa supaya ni? nama ahli Ha? atau seorang lain ditulis tidak boleh nampak dan hendaklah tanda tangan. Tak ada Tidak sebut boleh pun nampak. pasal nama. Very Ha? clear. Tak ada sebut pasal nama. Jangan kita salah guna kuasa. Peraturan very clear, Datuk. You tak boleh, you kena ikut peraturan lah. Very clear what. Jadi just write our name, don't write the name. Isn't it? Tengok Goba baik je. Di parlimen pun nak kecoh, mampu herak.